Rang Undang-Undang Sumber Air Pulau Pinang 2025. Datuk Seri Speaker, saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang bernama suatu enactment untuk mengadakan peruntukan mengenai pengurusan bersepadu bagi penggunaan, pembangunan dan perlindungan sumber air di negeri Pulau Pinang dan perkara yang berkaitan dengannya dibacakan bagi kali yang pertama. Sila. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri, saya mohon menyokong. Terima kasih. Rang undang-undang bernama suatu enactment untuk mengadakan peruntukan mengenai pengurusan bersepadu bagi penggunaan, pembangunan dan perlindungan sumber air di negeri Pulau Pinang dan perkara yang berkaitan dengannya dibacakan bagi kali yang pertama. Rang undang-undang telah dibacakan bagi kali yang pertama. Datuk Seri Speaker, mengikut Peraturan 59, Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, saya mencadangkan bacaan kali yang kedua rang undang-undang ini diteruskan dengan serta-merta. Boleh. Rang Undang-Undang Sumber Air Pulau Pinang 2025. Bacaan kali yang kedua. Datuk Seri Speaker, saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang bernama suatu enactment untuk mengadakan peruntukan mengenai pengurusan bersepadu bagi penggunaan, pembangunan dan perlindungan sumber air di negeri Pulau Pinang dan perkara yang berkaitan dengannya dibacakan bagi kali yang kedua. Datuk Seri Speaker, Dewan Yang Mulia ini sedia maklum akan peri pentingnya usaha pemeliharaan dan pemeliharaan sumber air di negeri Pulau Pinang. Ini kerana sumber air merupakan aset alam yang kritikal untuk kehidupan, pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Namun sehingga kini pengurusan sumber air di negeri ini masih menggunakan punca kuasa berdasarkan peruntukan Undang-Undang Air memperluaskan penggunaan ke Pulau Pinang tahun 1967 atau lebih dikenali sebagai Enactment Air 1967. Malah Datuk Seri Speaker, ejaan air pun AYER. Itu menunjukkan betapa lamanya undang-undang yang kita guna. Dan Enactment Air ini kuasanya hanya melalui pegawai-pegawai daerah dan peruntukan juga terhad. Jadi selain enactment sedia ada yang sudah ketinggalan zaman, terdapat juga kelompangan dalam akta-akta persekutuan yang tidak dapat menangani masalah pencemaran sumber air dengan menyeluruh. Sebagai contoh, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 memperuntukkan hanya aktiviti tertentu sahaja yang tertakluk di bawah Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Effluent Perindustrian 2009. Di bawah akta tersebut, pelepasan effluent daripada aktiviti peladangan seperti pemprosesan kelapa sawit, getah asli dan juga pelumbungan tidak termasuk dalam pemakaian peraturan. Di samping itu, effluent perindustrian kurang daripada 60 meter padu sehari atau pepejal terampai kurang daripada 6 kilo sehari juga tidak tertakluk. Sehubungan dengan itu, penggubalan rang Undang-Undang Sumber Air Pulau Pinang 2025 ini adalah langkah strategik untuk memperkukuh sistem pengurusan sumber air agar lebih menyeluruh, bersepadu dan lestari. Dengan tekanan yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk, pembangunan pesat dan kesan perubahan iklim, pengurusan air memerlukan pendekatan yang lebih sistematik, efisien dan berasaskan punca kuasa yang lebih berkesan. Justru kerajaan negeri yakin RUU sumber air ini dapat menyediakan kerangka perundangan yang lebih jelas untuk mengawal pengambilan, penggunaan, pemeliharaan serta kualiti sumber air. RUU sumber air ini akan memberi punca kuasa yang kukuh bagi melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan yang lebih ketat serta memperkenalkan teknologi pintar dalam pengurusan air. Di samping itu, undang-undang baru ini juga adalah penting untuk menjelaskan hak dan tanggungjawab pelbagai pihak dalam penjagaan sumber air. Tanpa asas undang-undang yang kukuh, kita akan berdepan kesukaran dalam menyelaras tindakan serta menangani risiko konflik penggunaan sumber air. Oleh itu, penggubalan RUU sumber air ini adalah suatu keperluan
untuk memastikan pengurusan air yang berdaya tahan dan lestari dalam jangka masa panjang. Datuk Seri Speaker, Rang Undang-Undang Sumber Air Pulau Pinang 2025 yang dibentangkan ini mengandungi sebanyak 61 fasal yang dibahagikan pada 10 bahagian. Bahagian 1, enactment, iaitu fasal 1 dan 2, dicadangkan ataupun mengandungi perkara berhubung dengan peruntukan permulaan seperti tajuk, tarikh kod kuasa, takrifan dan sebagainya. Bahagian 2 iaitu fasal 3 hingga 6 mengandungi perkara berhubung dengan pengurusan dan perlindungan sumber air. Contohnya peranan dan tanggungjawab pengarah sumber air dan juga keperluan pengarah untuk menyediakan pelan pengurusan sumber air, juga tanggungjawab dari segi pelaksanaan peruntukan enactment dan sebagainya. Untuk bahagian 3, Datuk Seri Speaker, fasal 7 hingga 16 mengenai perkara berhubung dengan kawasan perlindungan dan kawasan sumber air. Jadi dalam erti kata lain, pewartaan kawasan perlindungan, aktiviti-aktiviti serta pembangunan yang dibenarkan di kawasan perlindungan, keperluan untuk mendapatkan lesen, syarat-syarat yang diperlukan untuk apa-apa pembangunan, serta langkah-langkah dalam pengawalan dan pengurusan sumber air semasa banjir atau kemarau. Juga terkandung dalam bahagian tersebut tindakan-tindakan untuk menangani ancaman pencemaran air dan juga mengawal pembaziran air. Bahagian 4 iaitu fasal 17 hingga 18 mengandungi perkara berhubung dengan pemeliharaan sumber air, iaitu kuasa pengarah untuk mengambil tindakan pemulihan sumber air dan juga mengenakan kos pemulihan tersebut ke atas pihak-pihak yang bertanggungjawab. Bahagian 5 fasal 19 hingga 30 mengandungi perkara berhubung dengan pelesenan. Jadi semua perkara-perkara berhubung dengan pelesenan ada dalam fasal-fasal yang ni. Bahagian 6 fasal 31 hingga 35 mengandungi perkara berhubung dengan penggunaan sumber air. Contohnya hak terhadap air bagi tujuan sara diri, kuasa pengarah untuk memasang dan mengendalikan apa-apa jenis alat pengukur untuk merekodkan pengabstrakan air, kuasa untuk mengenakan caj bagi penggunaan sumber air dan sebagainya. Seterusnya bab 1 bahagian ini, bab 1 bahagian 6, fasal 36 memperuntukkan bahawa tiada mana-mana orang boleh mengabstrak sumber air melainkan dengan kebenaran pengarah melalui permohonan lesen. Bab 2 ini iaitu fasal 37 memperuntukkan bahawa tiada mana-mana orang boleh menjalankan kerja yang akan melencong, mengganggu atau menghalang aliran sumber air. Bab ketiga, fasal 38 berkenaan dengan pengendalian vessel ataupun navigasi dalam melalui sumber-sumber air ataupun jalan air pedalaman tanpa lesen. Bahagian 7, fasal 39 hingga 50 berkenaan dengan perkara berhubung dengan penguatkuasaan. Maksudnya kuasa untuk menyiasat, memasuki premis, memberhentikan, menggeledah dan juga menyita barangan dan lain-lain yang berkait. Bahagian 8, fasal 51 hingga 55 adalah mengenai perkara berhubung dengan kesalahan dan penalti. Dalam erti kata lain, pengkompaunan kesalahan dengan keizinan pendakwa raya, denda-denda dan juga hal bersangkut paut dengan pendakwaan. Bahagian 9, enactment, iaitu fasal 56 hingga 60 mengandungi perkara berhubung dengan peruntukan pelbagai. Contohnya perlindungan undang-undang kepada lembaga pengarah dan lain-lain. Kuasa pengarah untuk menghendaki mana-mana orang untuk memberikan maklumat serta perlindungan identiti pemberi maklumat. Akhir sekali, bahagian 10 enactment ini iaitu fasal 61 adalah mengenai pemansuhan, kecualian dan peralihan bagi undang-undang lama. Dalam erti kata lain, setelah digubal dan diluluskan rang undang-undang ni, maka undang-undang yang sebelum ni iaitu undang-undang air ataupun enactment air 1967 yang saya sebut tadi akan digantikan. Ya. Datuk Seri Speaker, telah jelas dari peruntukan-peruntukan yang saya sebut tadi betapa pentingnya
untuk mewujudkan enactment sumber air Pulau Pinang 2025 yang merangkumi keseluruhan aspek pengurusan sumber air menerusi punca kuasa yang diberikan berdasarkan 5 fokus utama seperti berikut. Yang pertama, pengurusan dan perlindungan sumber. Kuasa untuk melindungi sumber dan badan air dengan mewujudkan pelan mitigasi serta syarat-syarat serta prosedur yang akan ditentukan melalui setiap permohonan aktiviti yang dikemukakan ke atas sumber air atau aktiviti bersebelahan dengan sumber air. Kedua, penggunaan sumber. Kuasa untuk mewujudkan peraturan dalam penggunaan sumber melibatkan pelbagai aktiviti sebagai contoh pengabstrakan air, aktiviti-aktiviti badan air seperti navigasi dan rekreasi serta pelepasan bahan pencemar ataupun effluent ke atas sumber atau badan air. Kawalan dilaksanakan dengan menggunakan punca kuasa untuk mengawal dan mengenakan charge, fee dan security terhadap penggunaan sumber air melalui aktiviti yang dilaksanakan. Ketiga, pemeliharaan sumber. Kuasa untuk mengeluarkan lesen bagi aktiviti-aktiviti penggunaan sumber supaya mematuhi syarat dan peraturan yang telah ditetapkan bagi tujuan pemeliharaan kawasan sumber dan badan air yang telah pun ditetapkan. Langkah ini juga untuk mengawal aktiviti pencemaran ke atas sumber air yang boleh menjejaskan kualiti dan kuantiti sumber air. Keempat, penguatkuasaan. Kuasa untuk melaksanakan penguatkuasaan ke atas kawasan perlindungan, sumber, penggunaan sumber serta pemeliharaan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam rang undang-undang. Kelima, kesalahan dan penalti. Kuasa untuk mengenakan kompaun dan penalti mengikut peruntukan kesalahan dalam rang undang-undang ini. Datuk Seri Speaker, rang undang-undang sumber air Pulau Pinang 2025 adalah perlu untuk menggantikan enactment air 1967 yang diguna pakai kerana negeri Pulau Pinang memerlukan perundangan yang khusus yang menyeluruh untuk memenuhi kehendak semasa yang masih lompang dan juga peruntukan sedia ada tidak dapat dikuatkuasakan. Dengan ini, saya mohon mencadangkan rang undang-undang yang bernama Satu Rang Undang-Undang Sumber Air Pulau Pinang 2025 diluluskan dalam mesyuarat pertama